Tunggu. Cikgu-cikgu yang luar sana, tournament robot, soccer dan sumo nak dekat dah ni. Korang, cikgu-cikgu yang luar sana ada satu robot je. Tak apa, santai. Kita orang ada buat produk yang terbaru. Kalau nak tahu lebih lanjut, mari kita share, like dan subscribe. Fusion Bot X ini lebih mudah digunakan, simple dan lebih fleksibel. Sesuai untuk digunakan oleh pelajar-pelajar yang baru mempelajari robot. Fusion Bot ini dapat membantu pelajar terutamanya yang kekurangan kos. Selain menjimatkan kos, robot ini juga menggunakan bahan yang kukuh, tahan lasak dan berkualiti. Robot ini juga sesuai digunakan dalam latihan dan pertandingan kerana mampu bertahan dalam penggunaan yang sangat kerap. Model kami didatangkan dengan 3 jenis variasi iaitu R-Line, M-Line dan juga B-Line, iaitu Basic Line, Microbit Line dan juga spek tertinggi iaitu R-Line. Proses menukarkan mod sumo kepada mod soccer hanya perlu membuka beberapa komponen tanpa menggunakan alatan yang sulit. Ini menjadikan robot ini sangat mesra pengguna dan praktikal. Bagi memudahkan pengguna, kami juga menyediakan buku panduan untuk pemasangan robot supaya dapat mengubah fungsi robot kepada soccer, kepada sumo. Kami juga percaya bahawa inovasi ini dapat membantu para pelajar supaya dapat menyertai pertandingan robot dengan kos yang rendah. Itu saja dari kami. Dan terima kasih. Final. Jenan ayat hitam, Kamon ayat hitam. 3, 2, 1. Go.